Adakah anda pernah rasa tersekat, terperangkap dalam satu fasa penantian yang seolah-olah tiada penghujungnya? Anda melihat orang lain di sekeliling anda bergerak maju, mencapai impian mereka, manakala anda masih di sini, menunggu satu isyarat, satu peluang, satu kejayaan yang tidak kunjung tiba. Rasa kecewa, ragu-ragu dan persoalan mula menghantui fikiran anda. Mengapa saya? Apa yang saya buat salah? Mungkin ini bukan takdir saya. Perasaan ini, perasaan terpinggir oleh alam semesta, adalah satu beban yang amat berat untuk ditanggung. Kita diajar untuk sentiasa berusaha, bekerja keras dan mengejar. Jadi, apabila kita terpaksa berhenti dan menunggu, ia terasa seperti satu kegagalan. Ia terasa seperti kita dihukum. Namun, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa persepsi ini adalah satu ilusi yang paling besar? Bagaimana jika tempoh penantian ini bukanlah satu hukuman, tetapi satu persediaan yang suci? Bagaimana jika kelewatan yang anda alami sekarang adalah proses penentukuran semula yang paling penting dalam hidup anda, satu proses di mana alam semesta sedang menaik taraf sistem dalaman anda untuk menyediakan anda bagi sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang anda bayangkan. Dalam video ini, kita akan meneroka persimpangan antara teori kuantum dan kesedaran untuk mendedahkan bagaimana tenaga, frekuensi dan anjakan perspektif boleh membongkar kebijaksanaan yang lebih mendalam di sebalik setiap saat penantian. Anda akan faham mengapa tempoh hening ini sebenarnya adalah fasa paling produktif dalam perjalanan anda menuju manifestasi sebenar. Ini bukan tentang menunggu secara pasif. Ini adalah tentang bekerjasama secara sedar dengan proses penciptaan yang bijaksana. Mari kita bongkar idea utama ini. Keadaan pegun yang anda alami bukanlah satu kesilapan atau penolakan. Ia adalah satu proses penentukuran semula yang amat diperlukan. Fikirkan diri anda sebagai sebuah komputer berprestasi tinggi. Sebelum anda boleh memasang dan menjalankan perisian yang baru dan canggih, iaitu matlamat dan impian anda, sistem operasi anda perlu dikemas kini. Fasa menunggu ini adalah proses kemas kini tersebut. Ia adalah proses pendawaian semula sistem saraf anda, pengaturcaraan semula minda separa sedar anda dan penstabilan medan tenaga anda supaya anda mampu menampung tekanan dan tanggungjawab yang datang bersama peringkat kejayaan anda yang seterusnya. Kerja-kerja ini berlaku di sebalik tabir, tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan sering disalah tafsir sebagai kegagalan atau genangan. Sebagai contoh, penolakan daripada pekerjaan idaman yang anda sangkakan sempurna mungkin sebenarnya adalah satu bentuk perlindungan ilahi. Ia mungkin satu cara alam semesta untuk menghalang anda daripada memasuki satu situasi yang anda belum bersedia untuk hadapi sepenuhnya. Penolakan itu memberi anda masa untuk membina daya tahan emosi, mengasah kemahiran dan mencapai kematangan diri yang diperlukan supaya apabila peluang yang benar-benar sejajar dengan diri anda muncul, anda bukan sahaja bersedia tetapi mampu untuk cemerlang di dalamnya. Inilah yang dimaksudkan dengan masa ilahi atau divine timing. Ia bukan sesuatu yang rawak. Ia adalah satu persoalan jujukan yang sempurna. Versi diri anda yang mampu mengekalkan dan mengembangkan keinginan anda mesti dibina sepenuhnya terlebih dahulu, sebelum keinginan itu boleh menjadi realiti fizikal. Tempoh menunggu ini adalah fasa pembinaan tersebut, satu proses pengoptimuman dalaman yang memastikan anda mempunyai kapasiti untuk menguruskan realiti baru anda dengan jayanya. Salah satu gangguan terbesar dalam proses penentukuran semula ini datang daripada satu tabiat yang memusnahkan perbandingan. Apabila anda mula membandingkan garis masa anda dengan orang lain, anda secara tidak sedar telah memperkenalkan bunyi bising atau noise ke dalam frekuensi tenaga unik anda. Mekanik kuantum mengajar kita bahawa setiap zarah, setiap sistem
mempunyai getaran atau frekuensi yang tersendiri. Begitu juga dengan anda. Perjalanan anda, proses penentukuran anda adalah unik untuk anda. Apabila anda melihat kejayaan orang lain dan merasa cemburu, ketinggalan atau tidak cukup bagus, anda mengganggu frekuensi anda sendiri. Fokus anda beralih daripada ekspresi tulen kepada pencarian pengesahan luaran. Anda mula beroperasi dari tenaga persaingan, bukannya dari tujuan murni anda. Dari perspektif pemikiran sistem, perbandingan ini memberikan input yang rosak ke dalam sistem dalaman anda. Bayangkan anda cuba memuat turun perisian baharu dengan sambungan internet yang tidak stabil dan penuh dengan virus. Prosesnya akan menjadi perlahan, tersekat-sekat dan hasilnya mungkin rosak. Begitulah juga apabila anda membandingkan diri. Anda mencipta kesesakan dalam proses pemprosesan dalaman anda yang membawa kepada kekecewaan dan hasil yang tidak sejajar. Minda separa sedar anda yang mengawal 95% daripada tingkah laku harian anda adalah sangat mudah dipengaruhi oleh ingatan emosi. Apabila anda berulang kali merasakan emosi kekurangan akibat perbandingan, anda sedang mengukuhkan satu program dalaman yang mengatakan, saya tidak cukup baik atau saya selalu ketinggalan. Program ini kemudiannya akan memancar sebagai satu frekuensi getaran yang menghalang manifestasi yang anda inginkan. Anda perlu faham, alam semesta tidak boleh memberikan anda sesuatu yang tidak sepadan dengan getaran dominan anda. Jadi, bagaimana cara untuk kita beralih daripada melawan kepada bekerjasama dengan proses ini? Jawapannya terletak pada satu prinsip asas fizik kuantum, kesan pemerhati. Eksperimen Dirichlet yang terkenal menunjukkan bahawa pemerhatian secara literal mengubah tingkah laku zarah daripada wujud sebagai gelombang kebarangkalian kepada menjadi zarah di satu lokasi tertentu. Realiti anda berfungsi dengan cara yang sama. Apa yang anda pilih untuk fokuskan akan menentukan apa yang menjadi nyata dalam pengalaman anda. Semasa dalam tempoh menunggu, anda mempunyai dua pilihan. Anda boleh fokus pada ketiadaan, pada apa yang belum tiba, dan ini akan menguatkan lagi pengalaman kekurangan dan penantian. Atau anda boleh mengalihkan fokus anda secara sedar ke dalam diri. Anda boleh melihat tempoh ini sebagai satu jemputan untuk membina kepercayaan yang tidak berbelah bahagi, untuk memupuk rasa damai dalaman dan untuk merasai emosi seolah-olah impian anda telah pun menjadi kenyataan. Inilah langkah praktikalnya. Berhenti menolak, berhenti berjuang. Serahkan keperluan untuk mengawal garis masa dan bagaimana ia akan berlaku. Sebaliknya, setiap hari luangkan masa untuk duduk diam dan selaraskan diri dengan frekuensi hasil akhir yang anda inginkan. Tutup mata anda dan rasakan dengan setiap sel dalam badan anda bagaimana rasanya hidup dalam realiti impian anda. Rasakan kegembiraan, kesyukuran, kelegaan. Jangan hanya memikirkannya, jelmakan perasaan itu. Apabila anda melakukan ini, anda sedang menjadi pemerhati yang secara sedar memilih satu kemungkinan daripada medan kuantum. Anda tidak lagi menunggu sesuatu di luar untuk mengubah perasaan anda di dalam. Sebaliknya, anda menggunakan keadaan dalaman anda untuk memberi arahan kepada medan kuantum tentang realiti yang perlu diciptakan untuk anda. Ini adalah anjakan daripada meminta kepada memerintah, daripada berharap kepada mengetahui. Sekarang mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Alam semesta tidak bertindak balas terhadap usaha keras, permintaan atau kemahuan semata-mata. Ia bertindak balas kepada satu perkara, frekuensi tenaga yang jelas dan stabil. Apabila anda cuba memaksa sesuatu berlaku, anda sebenarnya mencipta tenaga yang tidak koheren. Anda menghantar isyarat yang bercampur baur. Satu bahagian daripada anda berkata, saya mahukan ini.
tetapi bahagian lain yang didorong oleh ketakutan dan ketidaksabaran menjerit, mengapa ia belum sampai lagi? Ini mewujudkan apa yang dipanggil oleh ahli fizik sebagai destructive interference atau gangguan yang memusnahkan. Dua gelombang yang berbeza frekuensi berlanggar dan membatalkan satu sama lain. Hasilnya ialah tenaga yang pegun dan tidak berdaya. Sebaliknya, apabila anda berhenti memaksa dan mula beroperasi dari keadaan percaya dan kejelasan, anda mencipta constructive interference atau gangguan yang membina. Fikiran anda, emosi anda dan niat anda semuanya bergetar pada frekuensi yang sama. Anda menjadi koheren, anda menjadi satu isyarat yang jelas dan kuat seperti pancaran laser. Isyarat yang jelas dan stabil inilah yang memaksa realiti luaran anda untuk menyusun semula dirinya dan selaras dengan keadaan dalaman anda. Peluang-peluang mula muncul seolah-olah secara ajaib. Orang yang tepat datang ke dalam hidup anda. Sinkronisiti berlaku dengan kerap. Ini bukan sihir. Ini adalah science resonance. Seperti garpu tala yang akan bergetar apabila garpu tala lain dengan frekuensi yang sama dibunyikan berdekatan, realiti anda tidak mempunyai pilihan selain bergetar selaras dengan frekuensi dominan yang anda pancarkan. Proses penentukuran semula semasa tempoh menunggu adalah mengenai penalaan instrumen dalaman anda, iaitu diri anda, sehingga anda dapat memegang frekuensi baru ini dengan stabil dan konsisten. Ia adalah tentang menjadi perwujudan tenaga bagi apa yang anda ingin tarik. Anda tidak menarik apa yang anda mahu, anda menarik siapa diri anda. Tempoh menunggu adalah tempoh di mana anda menjadi orang itu. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan seharian anda? Ia bermula dengan satu amalan yang mudah tetapi sangat berkuasa. Setiap pagi sebelum anda memulakan hari anda dan setiap malam sebelum anda tidur, luangkan 5 hingga 10 minit untuk satu latihan penyerahan diri dan penjajaran. Duduk atau baring dengan selesa, tutup mata anda dan ambil beberapa nafas dalam. Kemudian sebutkan niat anda dengan jelas di dalam hati atau dengan kuat. Selepas itu, lepaskan. Secara sedar, serahkan keinginan anda kepada satu kecerdasan yang lebih tinggi, kepada alam semesta. Bayangkan anda meletakkannya di atas satu aliran sungai dan membiarkannya mengalir pergi dengan penuh kepercayaan bahawa ia akan kembali kepada anda pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling sempurna. Selepas melepaskan, alihkan perhatian anda kepada rasa kesyukuran. Rasakan kesyukuran bukan sahaja untuk apa yang anda ada sekarang, tetapi juga untuk apa yang sedang dalam perjalanan ke arah anda. Rasakan kesyukuran untuk proses penentukuran ini, untuk kebijaksanaan yang tersembunyi di dalam penantian. Amalan harian ini melatih semula minda separa sedar anda. Ia mengubah corak saraf anda daripada corak kekurangan dan kawalan kepada corak kepercayaan dan penerimaan. Ia menstabilkan medan tenaga anda pada frekuensi yang lebih tinggi. Saya ingin menjemput anda untuk melakukan ini. Cuba amalkan latihan ini secara konsisten selama 21 hari. Catatkan sebarang perubahan kecil yang anda perhatikan, sama ada dalam perasaan anda, dalam interaksi anda atau dalam peluang-peluang kecil yang muncul. Kemudian, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Dengan berkongsi, anda bukan sahaja mengukuhkan proses anda sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini yang mungkin sedang melalui fasa penantian yang sama. Sudah tentu, akan ada hari-hari di mana keraguan datang melanda. Akan ada hari-hari di mana anda tidak melihat sebarang bukti luaran dan fikiran anda mula berkata, ini semua karut, tiada apa yang berlaku. Ini adalah ujian yang paling besar. Di sinilah anda perlu menggali lebih dalam dan berpegang teguh pada kepercayaan anda. Fahami bahawa kerja yang paling penting sedang berlaku di dalam diri anda pada tahap selular dan energetik.
Sains epigenetik menunjukkan bahawa pemikiran dan emosi kita boleh memberi isyarat kepada jin kita untuk hidup atau mati. Apabila anda secara konsisten memegang keadaan emosi yang tinggi seperti kepercayaan, kegembiraan dan kesyukuran, anda secara literal sedang menghantar isyarat baru kepada badan anda. Anda sedang mengajar sel-sel anda untuk hidup dalam realiti masa depan anda pada masa sekarang. Proses ini memerlukan masa. Ia seperti menanam benih. Anda tidak menggali benih itu setiap hari untuk memeriksa sama ada ia telah bercambah. Anda mempercayai proses itu. Anda menyiramnya, memberikannya cahaya matahari dan tahu bahawa pada masa yang tepat ia akan menembusi tanah. Keraguan adalah seperti anda menuang racun ke atas benih itu. Setiap kali keraguan muncul, akui ia tanpa menghakimi. Ucapkan terima kasih kepada fikiran anda kerana cuba melindungi anda dan kemudian dengan lembut alihkan semula fokus anda kepada kebenaran. Kebenarannya ialah anda adalah pencipta yang berkuasa. Kebenarannya ialah anda sedang ditentukur semula untuk kehebatan. Kebenarannya ialah segala-galanya sentiasa berfungsi untuk kebaikan tertinggi anda. Ulangi mantra ini. Saya bekerjasama dengan masa ilahi. Saya percaya dengan proses ini. Saya sedang bersedia untuk menerima. Lama-kelamaan, keadaan kepercayaan ini akan menjadi keadaan semula jadi anda. Ia bukan lagi sesuatu yang perlu anda usahakan, tetapi ia adalah siapa diri anda. Inilah matlamatnya, bukan untuk mengejar manifestasi, tetapi untuk menjadi perwujudan manifestasi itu sendiri. Maka mesej teras yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini adalah ini. Ubah persepsi anda terhadap penantian. Ia bukanlah satu musim yang terbuang. Ia bukanlah satu tanda bahawa anda telah dilupakan. Ia adalah satu proses yang suci, aktif dan sangat cerdas di mana kesedaran anda, sistem saraf anda dan medan tenaga anda sedang dinaik taraf secara mendalam. Setiap saat kelewatan adalah satu rahmat yang tersembunyi, memberi anda ruang untuk menyembuh, belajar dan menjadi versi diri anda yang benar-benar mampu menampung impian yang anda dambakan. Nilai sebenar tidak terletak pada pencapaian matlamat itu sendiri, tetapi pada siapa anda menjadi dalam proses mencapainya. Tempoh menunggu ini adalah di mana transformasi sebenar berlaku. Ia adalah fasa gestasi di mana watak anda dibentuk, daya tahan anda diperkukuh dan kebijaksanaan anda diperdalam. Rekomendasi utama saya kepada anda adalah mudah tetapi tidak semestinya mudah. Berhenti melawan dan mula bekerja sama. Pegang frekuensi kepercayaan dan keyakinan yang tidak berbelah bahagi walaupun tiada bukti luaran yang menyokongnya. Lepaskan perbandingan. Hentikan obsesi terhadap garis masa. Serahkan keperluan untuk mengawal setiap butiran. Apabila anda melakukan ini, anda membenarkan proses penjajaran untuk diselesaikan dengan sempurna. Anda mencipta ruang untuk alam semesta melakukan kerjanya. Dan apabila anda telah bersedia sepenuhnya, apabila penentukuran semula dalaman anda telah lengkap, realiti yang anda inginkan bukan sahaja akan muncul, ia akan datang kepada anda dengan mudah, secara semula jadi, dan pada masa yang paling tepat kerana anda akhirnya telah menjadi padanan getaran yang sempurna untuknya. Hargai musim menunggu anda. Ia adalah hadiah yang paling berharga dalam perjalanan anda.